pisau kat rumah tak tajam. Macam mana nak tajam kalau tak ada batu pengasah? Mai sini saya nak tunjukkan. Sebelum tu, saya dulu video ni takut hilang. Tengok ni, tak tajam. Okey, saya tunjuk bukti dulu. Cara dia, korang ambil je ubat gigi dan garam. Okey, letak garam dalam atas apa ni? Nama ni? Cawan yang seramik. Kau tahu tak je ubat gigi. And then cuka. Sedikit cuka. Bagi campuran yang sempurna. Letak ujung macam tu. Okey, lepas tu korang letak macam ni pisau. Korang asah je. Asah kiri kanan gitu. Untuk hasilkan mata yang tajam. Kau tengok ni. Dengan sekali hirisan je dia terbelah weh. Tajam. Okey, siapa dah cuba sila komen. Dan siapa nak tip lagi, follow Cik Mek.